Okey, untuk laraskan waktu solat, bulatan tengah ni, tekan yang ada anak panah ke atas ni sampai jumpa skrin, laraskan. Okey, skrinnya ni, tekan button set dalam 3 hingga 5 saat. Okey, dia akan keluar subuh. Contohnya subuh di Shah Alam, tarikh hari ni 20 hari bulan Julai 559. So dia tak ada apa-apa perubahan. Kalau tak ada apa-apa perubahan, tekan je button tengah sekali. Okey, syuruk pun kalau tak ada perubahan, tekan je sekali. Tapi kalau Zuhur, misal kata ada beza di 122 di jam, tapi di solat yakin 125 contoh. So kita tekan je button atas ni sampai paparan yang kat bawah ni jadi 125. Kalau perlu kurangkan, tekan button ke bawah sampai dia jadi waktu solat yang sebenar lah. Okay, kalau ikut yang ni kita tak ada apa-apa perubahan, so tekan je button set sampai habis. Okay, dia akan ulang untuk setiap waktu solat tu, boleh ulang cara yang sama lah kalau untuk laraskan. Okay, dah habis, tekan button set sekali. So waktu solat dah pun dilaraskan.